Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So, hari ni kami berdua nak makan udang masak kam heong. Lepas tu kita ada salad. Lepas tu kita Najah tambahkan telur dadah biar makin ngam lah rasa dia. Sebab udang rasanya macam tak cukup. So Najah tambahlah telur dadah supaya makin mantap. So kepada yang belum tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload tanpa melengahkan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. Amin. So Najah memang tak sabar sangat nak rasa. Jomlah kita mula rasa. Sebab dari bau dia tu dah macam menyelerakan lah. Panas-panas tau baru masak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dari rasa dia tu ada manis, pedas, masin apa semua ada lah. Macam mana rasa dia, Abang? Rasa dia memang sedap. Dia punya rempah tu memang berasa. Kuah dia pekat. Alamak, sampai tersedap pula. Sedap sangat korang. Sebenarnya abang Najah baru balik kerja tau. Tadi Najah tunggu dia sampai Najah kelaparan. Najah memang lapar sebab Najah rasa nak makan je udang kam heong ni. Sebab mak dia dah masak dah siap-siap dah. Tinggal tunggu abang Najah balik kerja je. Najah memang tak tahan gila sebab bau dia sangat-sangatlah menyelerakan. Ni favourite Najah tau. Memang sedap gila korang. Korang patut cuba udang masak kam heong ni. Memang mantap. Sebenarnya udang masak kam heong ni Najah nak makan dari waktu bulan puasa lagi, waktu Ramadan. Najah nak buat mukbang, tapi mak Najah busy buat kuih. So dia tak sempat nak masak. Najah nak masak tapi tak tahu. So lepas puasa ni bolehlah kita makan udang masak kam heong ni. Bismillah. Barulah boleh dapat rasa. Udang dia besar. Manis korang. Korang memang sedap gila. Mantap gila.
makan dengan telur dadah memang rasa ngam gila korang. Tengok besar. Cepat ni mau habis. Sedap. Memang sedap gila korang. Alhamdulillah guys, Najwa dah kenyang. Dah kenyang? Dah. Nampaknya Najwa tak boleh nak habiskan, tinggal sikit je lagi sebab nasi ni banyak. So kenyang sebab tadi kan Najwa tak boleh tunggu, Najwa makanlah sikit. So perut pun jadi kenyang lah. Dan apa. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahyo.